Kita orang miskin, duit tak ada, kita wirid. Saya pesankan tuan-tuan, wirid banyak sikit kalau duit tak ada. Kalau duit ada, sedekah, wirid, dua-dua lagi bagus. Tapi duit nak sedekah tak ada, wirid. Jadi saya pesankan tuan-tuan, wirid pendek-pendek. Baca ya Allah 100 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 100 kali tiap-tiap hari. Boleh? Mudah aja. Kemudian la ilaha illallah 300 kali. La ilaha illallah 300 kali. Kemudian selawat 100 kali. Kemudian istighfar 100 kali. Jadi begini, kalau peringkat awal ni tak sempat, sibuk, sekurang-kurangnya selawat 10 kali di waktu petang, 10 kali di waktu pagi. InsyaAllah, barang siapa membaca selawat 10 kali pagi, 10 kali petang, dapat syafaat Nabi di padang mahsyar esok. Ingat, 10 kali pagi, 10 kali petang. Sebagus-bagusnya 100 kali sehari. Begitulah. Itu sekurang-kurang tu. Banyak lagi lah. Mudah-mudahan kita menjadi orang bertasbih.